Hai, welcome to AN Chio Channel. Sila tekan button like dan subscribe. Selamat menonton. Okay guys, Assalamualaikum korang. Welcome back to my channel. Apa khabar korang hari ni? Sihat ke? Ada bagus ke? Okay, aku doakan korang semua yang menonton channel aku sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan lah. Okay, hari ni kita nak unboxing satu kawan baru daripada Ultraman Galaxy version S1. Okay, so dalam Ultraman Galaxy version S1 ni kita ada Ultraman Gate, Ultraman Taiga, Ultraman Omega, Ultraman 3 Gear, Dark Baltan, Ultraman Galaxy Rising, Ultraman Z, Ultraman Zero, Ultraman Gate Magnificent dengan Kaiser Darkness Ultraman Belia lah. Okay, so macam biasa sebelum mulakan sesi unboxing kita, jemput lah tekan like and subscribe. Okay, okay, jom kita unboxing. First kita kena buka dia punya ni dulu. Mana dia punya ni? Okay, dari sini. Harus buka daripada sini, kita buka daripada atas. Okay, kita buka dia punya seal dulu. Oh, tak ada seal, dia nampak lagi menarik lah. Kita belakangkan sikit. Okay, ya. Ini bunyi dia, part dia banyak. Lepas tu nak kata berat, tak berat sangat pun. Dia banyak macam part-part kecil. So part-part kecil ni, siapa yang banyak part kecil? Aku rasa Ultraman 3 Gear ataupun Kaiser Darkness ni. Okay, jom kita buka dulu, kita tengok. Macam biasa geng, dia punya gum ni tak main-main lah. Aku ni first time unboxing yang Ultraman punya, so aku tak tahu dalam dia macam mana kan. Satu pack, dua pack, kosong juga. Okay, dalam dah kosong maksudnya kad dia mesti ada kat sini. Okay, jom kita tengok apa yang kita dapat. Okay, wih, aku dapat Ultraman Galaxy Rising weh. Rare boy, siap. Oh, kad dia pun berkilat tu. Sekejap, kita ambil satu sampel dulu. First apa je yang kita dapat? Kita dapat stand dia. Wah, jatuh. Macam biasa menu book dia. Oh, menu book dia nampak simple Okay, kad kita pacak sini lah. Oi, dah siap. Kita ambil satu sampel, kita tengok warna dia. Wih, solid siap. Part dia banyak tu, sumpah part dia banyak. Kita tundukkan. Tak sangka weh, sumpah aku pun time aku beli, aku just macam
kocak-kocak kan. Rasa macam nak kata berat tak berat, nak kata part dia, yelah part dia memang aku rasa banyak. Habis lah, ada lagi. Part dia memang aku rasa banyak, tapi aku tak menyangka lah. Inilah salah satu keindahan yang bermain melukis. Kita tak tahu apa karakter yang kita nak dapat. Wih, dia punya api-api dia. Apa ya api-api dia. Kita asing tak tepi dulu. Oh, ni dia punya ni geng. Wih, solid tu. Sekejap, kita fokus dulu. Ya, aku punya ni dia kadang susah sikit dia nak fokus. Boleh fokus. Okay. Oh, solid tu warna dia. Sumpah tak tipu. Okay lah. Jom kita pasang dulu, tengok macam mana keadaan dia, kejadian dia. Sebab tengok kad dah cukup menarik lah. Okay, jom kita pasang. Okay geng, jadi ni penampakan Ultraman Galaxy apa tadi nama dia? Okay, ni penampakan Ultraman Galaxy Rising Wrecking Phoenix. Dekat sini ada ball joint lebih, ada tangan lebih, Allah jatuh. Lepas tu ada bilah lebih.
Wih, sumpah Sega sia. Solid weh, solid. Oh. Siku, okey. Nice, Allah. Cabut pula tangan. Bersam dik. Oh, tak dapat patut pun. Sekejap. Okey. Dah. Okey. Tapi tangan tak boleh buka habis lah, sebab dia ada shield bahu ni. Kepala macam biasa. Nak pusing 360 tak boleh sangkut. Kaki pun tak boleh nak split. Dia punya shield dia besar. Tapi memang, sumpah kata baloi siang. Lutut ni kalau bagi flying ni, Allah. Kalau bagi flying ni, sumpah style. Okay, untuk sayap dia, kalau kita nak pasang, kita kena buka ni tau, dia punya ni, yang belakang ni. Ni, kena buka dia punya tulang belakang ni. Tapi nak buka tulang belakang dia, dia nak kena cabut kepala dulu. Korang nak kena cabut ni, collar dia. Lepas tu baru korang boleh buka belakang ni. Alah, keras pula. Okay, dah buka. So, dah buka ni. Okay, ni sayap dia. Okay, korang boleh dah pasang balik dia punya ni, collar ni. Okay, ni yang tengah terbalik. Okay, ni yang tengah dia. Ni sayap belah kanan. Dia punya join solid. Ni sayap belah kiri. Dia punya bunyi tu syadu mat. Okay, tekan bagi rapat. Masuk kepala dia. Naik sikit. Sega sia terus minjik kita. Jangan lupa dia ada aksesori. Korang buat lupa pula. Dia datang ada aksesori tau. Jangan dilupakan aksesori dia. Dia kena macam ni. Ada keluar. So, tahu dia. Ni orang Kedah panggil mantap Pak Abu. Mana pula aku campak stand dia tadi. Ni stand dia. Kat sini masuk je lah kaki dia. So dia ada last stand. Solid sia. Okay geng, thank you sebab korang dah sudi menonton video aku kali ni. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Ciao.